Terbaru, pemandu Honda JAZZ langgar lampu merah. Hingga ragut nyawa, rupa-rupanya tiada lesen. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Seorang remaja lelaki berusia 18 tahun yang memandu kereta Honda Jazz dan melanggar lampu isyarat di Jalan Persiaran Senawang 1. Seremban sehingga menyebabkan dua remaja maut pada Khamis lalu. Didapati tidak mempunyai lesen memandu. Memetik laporan Sinar Harian, perkara itu disahkan. Ketua Polis Daerah Seremban, Asisten Komisioner Muhammad Hatta Chedin, beliau juga menafikan dakwaan tersebar di media sosial kononnya. Pemandu berusia 15 tahun. Tegasnya, pemandu tersebut sebenarnya berumur 18 tahun. Setakat ini, keterangan pemandu kereta terbabit masih belum diambil kerana mangsa masih dirawat di hospital. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang memperuntukkan hukuman penjara dan denda sekiranya didapati bersalah. Siasatan turut tertumpu kepada kesalahan tiada lesen memandu yang dilakukan oleh pemandu tersebut. Pihak polis menyeru orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi kerana boleh mengganggu siasatan dan untuk menjaga sensitiviti pihak berkaitan. Terdahulu, tular di media sosial insiden kemalangan membabitkan 3 kenderaan iaitu sebuah kereta Honda Jazz serta 2 motosikal jenis Modernas Chris dan Honda Vario. 2 mangsa disahkan maut di lokasi kejadian sementara. Pemandu dan penumpang Honda Jazz serta penunggang dan pembonceng Honda Vario mengalami kecederaan parah. Lebih memburukkan keadaan apabila seorang wanita dipercayai kakak kepada pemandu Honda Jazz memihak kepada adiknya, sehingga mencetuskan kemarahan netizen.